Jadi Al-Fatihah itu layak tak untuk kita sangsi? Tak boleh sangsi. Ni dia. Baik, jadi dua cahaya yang tak pernah diturunkan dan dibagi kepada agama dan nabi lain, iaitu cahaya Al-Fatihah dan cahaya ayat-ayat yang terakhir surah La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nanti buka surah Al-Baqarah, itu ayat yang terakhir sampai habis. Jadi baik itu dalam rawatan, kalau kita berasa macam berat ujiannya tu, baca ayat yang terakhir surah Al-Baqarah, baca berulang kali. Di antara kelebihan-kelebihan dalam rawatan Islam bersabit dengan hadis yang sahih, dan dengan surah Al-Baqarah ini sangat-sangat besar sehingga kan disebutkan di dalam hadis, orang yang mengamalkan, contoh seseorang yang mengamalkan surah Al-Fatihah apabila dia menjadi seorang perawat, dia tak mungkin boleh mengalahkan, tak mungkin dia boleh dikalahkan oleh seorang bomoh. Jadi seorang pesakit juga apabila dia disihir, apabila dia berlazimi dengan amalan surah Al-Baqarah, tak mungkin kan sihir-sihir itu boleh menang. Jadi pelajar-pelajar yang dirahmati Allah, jadi surah Al-Fatihah itu tidaklah kamu membaca satu huruf daripadanya kecuali kamu akan diberikan dengan cahaya tersebut. Maknanya kalau kita baca lagi surah Al-Fatihah, beramal surah Al-Fatihah, kita dapat dua cahaya ni. Bukan saja fadilat yang kita dapat tadi yang kita belajar tu, cahaya ni lagi. Surah apa yang ada cahaya lagi? Siapa ingat? Surah apa? Bagus, Masya Allah, sahabat pelajar. Ustaz Bashkin jawab surah Al-Kahfi. Nabi sebut surah Al-Kahfi itu, sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat ini, kita akan dapat cahaya surah Al-Kahfi dan dia tidak akan terpadam sampai Jumaat depan. Kalau dah ada cahaya Al-Kahfi itu, tuan-tuan, kita akan terlindung daripada semua dipanggil fitnah dunia. Fitnah dunia lah yang paling besar, fitnah Dajjal. Yang paling besar tu fitnah Dajjal. Kita melalui setiap hari ni, fitnah dunia ni banyak ya.